Jom ni lebih tinggi. Alright, thank you. Okay, baik. Ini air untuk awak. Ini air untuk saya. Si baby. Afil, awak ingat tak waktu kita mula-mula kenal? Mana okey. Okay, sorry. Ni buka awak. Thank you. Floating through my quiet dreams. Every book a stolen hour, pressed in pages filled with power. Shelves like sentinels stand tall, whispering the secrets all. Turn the hourglass once more. Let me love you like Sorry, ada orang tak dekat sini? Tak ada. Saya boleh duduk? Boleh. last time rewound. Love is found. Ni rasa tajuk tak pernah tengok ni. Ni. Ni senang. Ini susah sikit. Still ignites the Mestilah ingat. Ros, saya nak tanya sikit boleh? Tanyalah. Awak rasa kita boleh pergi jauh tak? Afil, saya suka awak. Tapi benda ni susah untuk saya. Susah sebab family awak. Ya, tapi saya akan cuba cakap dengan orang. Awak pasti? Tak pasti pun, tapi saya nak try sebab awak. Thank you, Ros. Kita tengok macam mana, okey? Okay. Awak? Kenapa ni? Awak okey tak? Ros, cakap dengan saya. Saya dah cakap dengan family saya.爸妈，我有一个东西想跟你们讲，就是我一个男生朋友，他名叫 Zafir，然后我认识他很久了的，他人很好，也很尊重我，我觉得我喜欢他。 Is he Muslim? 是，可是我们有边界感的，就我们没有乱做什么东西，就想跟你们讲下咯，希望你们可以允许我，至少先认识一下他。哥，妈咪跟你讲，妈咪是绝对不会同意的，你们走不远的。妈咪，可是他人很好诶，妈咪不是讲人品是最重要咩？可是现在不一样，不管他是好还是坏，你们是两个世界的人。 Orang tak setuju, langsung tak setuju. Rose, it's not that we want to block your happiness, but you're Christian and he's Muslim. Our way of life is different. Tak apa, kita boleh cuba Tak lagi. boleh. 可是我喜欢他。可是妈咪担心你，妈咪怕你受伤。你现在只想要情情爱爱，如果你真的嫁进去，你们的生活习惯、家庭问题、文化差异都不一样。我只有你一个女儿而已。 Bukan sebab saya tak nak. Sebab saya tak sanggup. Saya tak sanggup membuat semua orang terluka. Buat semua orang terluka. Maksud awak pilih mereka lah kan? bukan saya pilih mereka. 妈，可是我只是想要 try 看吧，就只是先认识一下，不可以咩？ It's not that we do not want to try, but we cannot bless this kind of relationship. 你自己想啊，反正妈咪是不会答应的。
Saya cuma pilih jalan yang paling kurang sakit. Maksud awak kurang sakit untuk siapa, Ros? Entahlah, Ros. Saya pun tak tahulah nak buat apa lagi tanpa awak, Ros. Minta maaf, saya minta maaf, Safir. Kalau ada dunia yang lain, mungkin kita jadi kita. Tapi sekarang, kita ada dalam dua dunia yang berbeda. Ros! Kadang-kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan orangnya, tapi hakikat bahawa aku pernah hampir bahagia dan takdir tak benarkan aku sampai ke situ. Awak? Ya? Jom masuk. Jom. Ada orang hadir bukan untuk kekal, tapi untuk menjadikan kita lebih matang sebelum kita bertemu dengan insan yang lebih tepat.